Dia nak guna dia. Siapa-siapa pun boleh guna. Tak perlu sebagai tukang urut ataupun pengamal perubatan yang lebih. Tapi inilah minyak raja kayu. Kelebihan dia kepada orang yang sakit kulit, sakit sendi, atau yang tersampuk, boleh menggunakan minyak raja kayu. Cara dia mudah yang nak guna. Kita cuma menggunakan minyak raja kayu ni, titiskan di tapak tangan ataupun di tempat sakit. Mudah. Contoh, kita sakit sendi, sakit urat, sakit belakang, sakit tengkuk, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, daun, dan banyak lagi seperti yang kena sawan pun boleh gunakan minyak raja kayu. Terbukti Tok Ngah pernah gunakan pada satu anak muda yang kena sawan. Jadi tawakal kerana Allah Ta'ala, Tok Ngah gunakan minyak raja kayu untuk memulihkan dengan izin Allah Ta'ala. Akhirnya dia pulih seperti sedia kala. Jadi cara guna dia cukup mudah. Kalau sakit di bahagian tangan atau sendi, contoh Tok Ngah nak cerita sikit lah, sakit di bahagian sendi, Tok Ngah cuma spray, Tok Ngah cuma baca selawat sambil mengurut dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak perlu urut, lumak minyak tu, sapu keterusan sehingga dia pulih. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, pasti tempat-tempat yang kita lengah, sakit akan pulih seperti sedia kala.